Lebih 30 tahun yang lalu, satu peristiwa aneh dan menyeramkan telah diceritakan sendiri oleh arwah ayah aku, seorang guru bernama Cikgu Wahab. Ketika itu, beliau baru sahaja diserang angin ahma dan terpaksa ditahan di ward kelas 3 di sebuah hospital lama yang usianya sudah puluhan tahun. Malam itu tak seperti malam-malam yang lain. Kebiasaannya, abang-abang aku atau ibu akan menemani ayah di hospital. Tapi malam tu, semua ada urusan masing-masing. Aku pula masih di bangku sekolah, dan atas permintaan ayah, aku tidak dibenarkan menemaninya. Katanya, fokus belajar dulu. Jururawat semua mula berkumpul di kaunter. Wajah mereka jelas resah dan ketakutan. Lampu terus padam. Ward 8A bergelap sepenuhnya. Dalam gelap itulah, ayah ternampak satu sosok hitam sedang berlari pantas di luar tingkap melalui koridor luar. Jururawat menjerit. Ada yang terbuduh kerana ketakutan. Ada juga yang hampir pingsan. Ayah hanya mampu berzikir, matanya masih mengekori susuk lembaga hitam itu. Sampailah ia hilang di telan gelap.